Kita selalu nanti tinggal apa tuan-tuan? Doa iftitah kita nanti tinggal. Orang tanya dia, laju orang semayang, ada takut ambil hak rukun ya. Aku buat Fatihah saja. Oh iftitah semua tak baca. Tu tak apa. Aku mayang ni pun bagus lah. Tuan-tuan, jom tengok hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni cerita apa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata kami tengah semayang dengan Nabi. Nabi jadi imam. Tengah duduk semayang, lepas Nabi takbir Allahu Akbar, dengar. Ibnu Umar pun dengar. Satu orang sudah baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dengar satu orang baca. Sedangkan bacaan itu tidak pernah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Satu orang sudah baca benda ni. Nabi semayang. Bila habis semayang bagi salam, Nabi beralih. Nabi kata tadi, siapa yang pi baca ni Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada siapa baca tadi? Dia ni syekh baca ni. Dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, saya baca. Ketang tak ya Allah. Nabi tanya. Qal, Nabi kata dekat dia, ajibtu laha Allahu Akbar. Nabi kata, aku kagum dengan apa yang kamu sebut tadi. Ajib, Arab ni ajib ni impress. Aku rasa impress, rasa kagum, rasa hebat sungguh benda yang hang baca ni. Pasal apa? Nabi kata, masa dia ni baca tu tadi tu, terbuka pintu-pintu langit. Nabi kata, Allahu Akbar. Maka itu di-endorse sebagai apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bacaan itu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tidak diajak oleh Nabi. Sahabat ni baca, Nabi endorse. Endorsement itu menjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata takrir, pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tuan-tuan jangan guna hadis ni secara salah. Jangan duk kata ni, apa ni kita boleh duk buat benda baik, kita boleh duk buat, kita boleh duk add on dalam semayang. Pasal apa? Pasal hadis ni. Duk kata tak boleh. Pasal apa? Pasal zaman tu Nabi ada. Nabi boleh mengesahkan benda tu boleh tak boleh. Zaman lah tak ada siapa nak verify perbuatan kita itu diterima ataupun tidak. So syariat baru tidak ada lagi. Hak mana duk ada kita ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata terbuka pintu-pintu langit tadi apabila dia dibaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuan-tuan ambil stopwatch, tengok berapa second aja. Jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal. Tak penat pun kita nak baca tu. Selepas takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah panjang tu aja. Tak payah pindah wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Tak payahlah. Berhenti takat tu ya. Sudah cukup. Terbuka pintu langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam ni punya pahala doa ada. Jangan tinggal.